Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz Putra bin Abdul Harif dari Sar Fedalu Timur akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Kita sering tertanya-tanya, adakah kita akan hidup setelah mati? Fikiran ini bukanlah tanda keraguan, tetapi keinginan untuk memahami kebesaran Allah dengan lebih mendalam. Dalam perjalanan kehidupan, hati kita kadang-kala berasa gusar mencari keyakinan yang lebih kukuh terhadap kuasa dan janjinya. Bahkan hamba pilihan Allah, Nabi Ibrahim AS pernah menghadapi persoalan ini dalam hatinya. Bukan kerana merugi Allah, tetapi kerana ingin mencapai keyakinan yang sempurna. Nabi Ibrahim AS telah menyaksikan banyak tanda kebesaran Allah. Namun satu soalan muncul di dalam hatinya, bukan kerana keraguan, tetapi untuk mencapai keyakinan yang lebih mendalam. Allah telah memberikannya kedudukan yang tinggi sebagai kekasihnya, dan dia ingin memahami sepenuhnya bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Maka bermulalah perjalanan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Di sebuah lembah yang dikelilingi bukit tinggi, Nabi Ibrahim memandang langit lalu berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Aku mahu hatiku lebih mantap dengan keyakinan Allah yang maha bijaksana memahami niat hamba-Nya dan menjawab dengan penuh hikmah Allah. Dengan apakah engkau belum percaya kepadaku, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim segera menjawab dengan penuh adab dan keimanan. Aku percaya, wahai Tuhanku, tetapi ini untuk menenangkan hatiku. Allah lalu memberikan perintah yang tampak luar biasa untuk menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbanding. Allah, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, sembelihlah mereka lalu dicincang hingga lumat. Kemudian letakkan bahagian-bahagian itu di atas 4 buah bukit. Setelah selesai, panggillah mereka, nescaya mereka akan kembali kepadamu seperti sedia kala. Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah Allah. Dia menangkap 4 ekor burung, memerhatikan dengan setiap burung itu dengan rasa kasih sayang, sedar bahawa makhluk ini akan menjadi tanda kebesaran Tuhan. Dengan hati yang penuh khusyuk, dia menyembelih burung-burung itu. Kemudian dia mencincang setiap bahagian mereka menjadi sepihan kecil. Setelah selesai, dia membahagi bahagian-bahagian burung itu, membawa setiap bahagian ke puncak 4 buah bukit yang berlainan. Setiap langkah diiringi dengan doa dan zikir. Hatinya dipenuhi dengan harapan untuk menyaksikan tanda kebesaran Allah. Setelah selesai, Nabi Ibrahim berdiri di dataran luas dan yang menghadap ke arah bukit-bukit tersebut. Dengan suara yang lantang tetapi penuh keyakinan, dia menyeru burung-burung itu kembali kepadanya. Datanglah kembali kepadaku dengan izin Allah. Subhanallah, dalam sekelip mata bahagian-bahagian burung itu mula bercantum semula. Kepala, sayap dan ekor kembali bersatu. Bulu-bulu halus tumbuh seperti sedia kala. Dengan izin Allah, burung-burung itu hidup kembali dan terbang menuju Nabi Ibrahim. Burung-burung itu hinggap di tangannya seolah-olah tidak
pernah mengalami kematian. Nabi Ibrahim memandang keajaiban itu dengan hati yang penuh rasa syukur dan takjub. Air matanya mengalir, sujudnya berendah dan hatinya memuji kebesaran Allah yang tidak terbanding. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tiada sesuatu pun yang mustahil bagimu. Kepadamu aku kembali penuh keyakinan. Kisah Nabi Ibrahim ini mengajar kepada kita tentang keimanan yang tidak hanya berlandaskan akal tetapi juga keyakinan yang mendalam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan tiada sesuatu pun yang mustahil baginya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.